Penganjuran rumah terbuka Aidilfitri oleh mana-mana pihak termasuk bukan Islam adalah harus dengan syarat yang dipatuhi secara jelas. Naib Pengerusi DAP Johor, Sheikh Umar Bagharib Ali menjelaskan, tiada halangan sekiranya tidak diadakan di premis ibadat seperti kawasan sembahan tokong serta tiada penglibatan ritual keagamaan bukan Islam dalam program tersebut. Selain itu menurutnya, ia juga harus sekiranya makanan dan minuman yang disediakan adalah halal serta diyakini bersih, di samping kekal sebagai acara sosial dan tidak bercampur aduk amalan keagamaan. Jika ada unsur ritual agama atau dibuat dalam ruang sembahan yang boleh menimbulkan kekeliruan akidah, ia boleh jatuh haram. Jika dibuat untuk memupuk perpaduan, mengerat persaudaraan, program terkawal dengan adab dan etika, ia amat digalakkan. Namun jika sesuatu perkara itu membawa manfaat tetapi pada masa sama berisiko mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka tindakan mengelak mudarat perlu diutamakan, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Amis.